sebagai sebuah syarikat konsesi, tiga perkara yang boleh kita lakukan untuk bersama-sama dengan pihak kerajaan. Yang pertama sekali ialah untuk mengimarahkan, meneruskan dan juga memperbagaikan lagi program-program 3R, yang mana itu adalah merupakan salah satu daripada tanggungjawab asas syarikat konsesi, di mana kita akan berterusan berjumpa dengan tiga stakeholder yang penting, iaitu community, yang kedua stakeholder perniagaan dan komersial, dan yang ketiga ialah stakeholder yang melibatkan pejabat-pejabat kerajaan dan juga pejabat-pejabat swasta. Yang keduanya, Al-Fora akan memainkan peranan yang penting, iaitu dalam program-program komunikasi bersama-sama dengan masyarakat untuk memantapkan lagi kefahaman dan juga ilmu berkenaan dengan apa itu kitar semula, dan penting sekali ialah hasil kitar semula yang memberi manfaat kepada masyarakat. Dan yang ketiga ialah Al-Fora akan memainkan peranan dalam pembinaan fasiliti yang begitu bersama-sama dengan pihak kerajaan untuk mengimarahkan lagi kebersihan alam sekitar ini. Sebagai sebuah syarikat konsesi yang bertanggungjawab, kita akan bersama-sama dengan pihak SW Corp dan juga kerajaan Malaysia dalam melahirkan dan mengadakan teknologi baru, khususnya untuk mengimarahkan dan juga menjadi pemangkin kepada program 3R yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Sebagai sebuah syarikat konsesi, kita tidak hanya tertakluk kepada kerja-kerja, kutipan pekerja dan juga pembersihan awam. Yang penting bagi Al-Fora ialah dalam masa akan datang ialah untuk mencari lagi cara-cara melalui Department R&D kami untuk improve kerja-kerja yang dilaksanakan, untuk mencari high technology dalam melaksanakan pekerjaan, dan juga fasiliti-fasiliti seperti composting facility, seperti anaerobic digestion, dan juga fasiliti yang bersama-sama dengannya ke arah membangunkan lagi dan juga memperkenalkan lagi sistem cara baru pengurusan sistem pekerja. Itu yang merupakan satu daripada cita-cita kita, our dream to improve the waste management in Malaysia. Dan kita juga pada masa yang sama tidak akan berhenti memberi ilmu, menggunakan media-media sosial, menggunakan media-media yang ada di dalam negara dan mungkin di luar negara untuk memberi pandangan kepada masyarakat dalam dan luar negara berkenaan dengan pentingnya Al-Fora sebagai sebuah syarikat membawa Malaysia untuk memacu kebersihan bersama-sama dengan SW. Yang pertama sekali ialah di Putrajaya, yang sudah sememangnya sinonim dengan program-program kitar semula. Yang keduanya ialah di Pekan. Bandar Pekan adalah sebuah bandar yang terdetik sebagai bandar terbersih pada masa akan datang di bawah lokasi konsesi kami. Dan tidak lupa juga iaitu bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, yang mana kita tidak boleh tidak, kerana Kuala Lumpur adalah merupakan bandar metropolitan yang mempunyai pelbagai aktiviti. Dan sudah tentu bandar utama Kuala Lumpur ini kita tidak mahu biarkan ianya tidak sinonim dengan kebersihan dan cara hidup melaksanakan budaya kebersihan, khususnya oleh pihak-pihak peniaga.